Toyota Velfire 2025. Berapa income yang selesa nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM448,000. Deposit 10% RM44,800. Untuk road tax pula RM840. Insurans kalau dah ada NCD 38% RM7,736. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Velfire baru adalah RM53,016. Installment kalau kita kira untuk 9 tahun, sebulan RM4,573. Setahun RM54,786. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM7,376. Road tax RM840. Servis boleh bajetkan RM1,100. Untuk wear and tear, ketepikan setahun RM2,200. Total up yearly expenses untuk Velfire adalah RM11,516. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM66,392. Bahagikan pula dengan 12 bulan, maka dapatlah sebulan RM5,532. Velfire ni antara kereta yang banyak kes kecurian. Boleh pasang GPS tracker daripada EasyTrack. Berapa income yang selesa nak beli sebuah Velfire? Setelah nak gunakan 30% daripada income, sebulan income kena ada RM18,440. Kalau nak gunakan 20% pula daripada income, sebulan income kena ada RM27,660. Kereta apa yang menarik untuk kita breakdown untuk next video? Cuba korang komen.